sia-sia Tuhan berikan malaikat surga. Izinkan ku berjalan bersamamu, mimpi yang telah lama ku dambakan. Kau adalah semua jawaban dari doa yang ku panjatkan dengan hati. Muhammad Azman bin Abdul Aziz. Saya. Aku nikahkan akan dikau dan aku kawinkan akan dikau dengan adik kandungku Nur Hayati binti Yusuf, berwakil wadikan akanku dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Hayati binti Yusuf dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Mimpi yang telah lama ku dambakan, kini semua terasa indah. Hitam putih pun mulai berwarna. Sebagai seorang abang, saya amat bersyukur dan gembira melihat Yati memulakan satu fasa baru dalam kehidupannya bersama insan pilihan hatinya. Yati sememangnya seseorang yang berdikari dan kami sekeluarga sentiasa bangga dengan kesungguhan serta ketabahannya. Kepada Azman, terima kasih kerana menerima Yati seadanya. Jagalah dia dengan penuh kasih sayang, hormat dan keikhlasan. Semoga kalian berdua sentiasa dipermudahkan segala urusan serta dikurniakan kebahagiaan dan keberkatan dalam melayari kehidupan sebagai suami isteri. Masa nanti